Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Amanina dan saya Munizurul Ikhlas Insyirah. Kami selaku pegawai eksekutif syarikat Fortis Cyber ingin membentangkan dan mencadangkan garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid sekolah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Sebagai pengenalan, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI merujuk kepada sistem komputer atau mesin yang direka untuk meniru kebolehan manusia dalam berfikir, belajar dan membuat keputusan. Seperti yang kita sedia maklum, AI semakin berkembang pesat dan mula digunakan dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan. Namun, sejauh mana AI boleh digunakan oleh murid-murid sekolah dengan selamat dan berkesan? Maka, garis panduan ini dirangka bagi memastikan AI menjadi alat pembelajaran yang bermanfaat tanpa menjejaskan keselamatan, privasi dan nilai-nilai pendidikan. Baiklah, mari kita mendalami terlebih dahulu prinsip utama penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di sekolah. Pertama sekali, AI sebagai pelindung data. AI yang digunakan harus melindungi maklumat peribadi murid dan tidak menyalahgunakannya untuk tujuan komersial. Seterusnya, kawalan guru. Guru harus memainkan peranan dalam memantau penggunaan AI agar ia tidak disalahgunakan oleh murid. AI boleh membantu meningkatkan pengalaman pembelajaran jika digunakan secara bijak. Antara cadangan penggunaannya ialah AI sebagai pembantu pembelajaran. AI boleh digunakan untuk menjawab soalan akademik seperti chatbot yang memberikan penerangan tentang subjek secara lebih ringkas agar murid cepat memahami sesuatu pembelajaran. Seterusnya, AI dalam pentadbiran sekolah. Sistem AI boleh menilai pencapaian murid dan mencadangkan strategi pembelajaran yang lebih berkesan. Untuk mengelakkan penyalahgunaan AI dalam kalangan murid, beberapa langkah keselamatan perlu diambil. Antaranya, kesedaran cyber. Murid perlu diberikan pendidikan tentang keselamatan digital bagi mengelakkan mereka ditipu atau terdedah kepada kandungan yang tidak sesuai. Seterusnya, kawalan privasi. Semua AI yang digunakan perlu mematuhi undang-undang privasi bagi melindungi data murid. Sebagai kesimpulan, AI merupakan teknologi yang boleh membantu murid meningkatkan pembelajaran, tetapi penggunaannya mesti dikawal dengan garis panduan yang jelas. Dengan adanya garis panduan yang tepat, AI boleh menjadi alat pembelajaran yang selamat dan berkesan, sekaligus membantu membentuk generasi pelajar yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.